Cerita ni tentang kebebasan Palestin dan Masjidul Aqsa. Dengar sampai habis. Ada seorang daripada mujahidin Syria sebelum Syria bebas. Dia tengah cerita dekat kawan dia di mimpi apa. So dia kata, saya mimpi ada tulisan nama-nama orang syahid, tapi nama saya tak ada dalam situ. Dia kata lepas tu ada orang pukul dia dengan pisau besar dekat kepala dia jadi dua, lepas tu jadi satu balik. Lepas tu dia cerita, dia kata kami dah masuk dekat Aleppo dalam beberapa jam. So kawan dia duk gelak dekat dia nak masuk negeri Aleppo dalam beberapa jam. Dekat Aleppo ada jet Rusia, ada Iran, ada Hizbul, ada daripada Iraq, semua berkumpul di Aleppo supaya mujahidin yang ada di Idlib tak masuk Aleppo. Tapi apa yang berlaku memang betul, dalam beberapa jam mereka dah masuk Aleppo. Lepas tu dia kata lepas tu kita nak continue, sambung lagi, ada lagi negeri Hama masuk. So dia kata subhanallah, semua sekali ikut dan masuk Hama lagi. Betul juga, dah jadi. Selepas Aleppo dah bebas, dalam berapa jam Hama pun jadi benda yang sama. Lepas tu dia kata orang Homs akan membebaskan Homs dan tunggu kami dekat sana sebelum kami sampai. Tapi apa yang berlaku memang dah jadi. Ada orang Homs dekat sana, mereka dah bebaskan kawasan mereka sebelum mujahidin sampai dekat Homs. So dikata selepas sampai dekat negeri Homs, dah bebaskan semua, kami dah sampai dekat Damsyik. Lepas tu kami hanya duduk di Damsyik 2-3 tahun. Dia memang cedera tapi alhamdulillah masih hidup, masih okey. So dikata kami duduk di Damsyik dalam beberapa tahun untuk bersedia untuk lawan orang bebas. Lepas tu kami dah bersedia, dah siap 2 ataupun 3 tahun. Dikata macam tu, dijumpa dalam mimpi 2-3 tahun kami satu kali semua keluar ke Masjid Al-Aqsa. Sekali semua serang orang bempes. So kawan dia duk peli dia kata kami belum sampai Dar'ah lagi. Negeri Dar'ah tu yang di selatan Syria. Macam mana nak sampai Masjid Al-Aqsa? Dikata nanti orang Dar'ah sendiri, mereka akan datang dekat kami sewaktu kami berada di Masjid Al-Aqsa. So semua mimpi dia ni sebelum kebebasan Syria, dan apa yang dia mimpi semua dah berlaku. Subhanallah, kawan-kawan dia semua cerita, dikata memang apa yang dia mimpi dah jadi semua. Tinggal lagi hanya kebebasan Masjid Al-Aqsa. Dikata dalam 2 ataupun 3 tahun. So sekarang ni dah 2 tahun Syria dah bebas. Mereka tengah persedia di Syria untuk lawan orang bempes. Tinggal lagi 1 tahun. InsyaAllah tahun 2027 Palestin akan bebas dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan solat di Masjid Al-Aqsa.